Okay guys, untuk hampa yang mencari insurans nak masuk ke Thailand, yang paling mudah, yang paling dekat tepi jalan main road, hampa boleh nampak, angin dia best lah. Hampa boleh nampak Petron. Selepas traffic light Napoh tu, hampa boleh nampak Petron. Hampa jalan depan sikit je, ada satu junction masuk sini. Dan hampa boleh nampak kedai motor ni. Dan sebelah kedai motor ni ada ni, Jom Thai Empire. Ini nombor phone dia besar-besar tulis kat sini. So hampa boleh WhatsApp nombor ni at any given time. Hampa boleh my collect kemudian. Collection box ada kat tepi tu. Dekat tepi tu ada collection box. Hampa boleh collect anytime. Tapi depa memang standby lah. Kalau hari cuti 24 jam. Depa standby. Cuti 24 jam. Kalau hari biasa depa sampai pukul 11 malam. So dia punya owner nama dia Man. Dia boleh cakap bahasa Siam. Dia memang orang Siam lah, orang Siam pokok senah. Dia boleh cakap bahasa Siam. Lepas tu dia boleh cakap bahasa Melayu. Dia boleh cakap bahasa Mandarin, bahasa Hokkien. Dan dia sebab dia pun salah satu ejen yang boleh kenal ramai kawan-kawan kat belah Siam tu. So tak ada masalah. Dia pun dulu start business kat tepi jalan tu je. Sekarang dah ada kedai. Baik. Jom Thai, ingatlah Jom Thai Empire. Dekat Facebook pun ada Jom Thai Empire. Memang ada. Okay.